Diorang ni semua tengok apa? Diorang sebenarnya tengok model limited edition Lambretta X300 Casa. Model ini hanya dihasilkan sebanyak 999 unit di seluruh dunia dan hanya 99 unit yang sampai di Malaysia. Model ini sangat menarik sebab didatangkan dengan beberapa aksesori yang unik. Pertama sekali ialah dia punya visor bahagian depan tu carbon fiber, dia punya cover fork carbon fiber dan dekat belakang ada spoiler carbon fiber. Didatangkan juga dengan plate number siri. Nombor 47 yang ada dekat badan itu sebenarnya merujuk kepada tahun 1947, iaitu tahun di mana Lambretta dilahirkan secara rasmi. Lambretta X300 Casa ni menggunakan enjin 275cc. Power dia dalam 25.1 HP dan 24.5 Nm of torque, dan sebagai skuter dia guna transmission CVT. 99 unit yang dekat Malaysia ni semuanya dah habis. Tapi kalau kau nak beli, kau boleh contact owner yang dah beli dan harga mengikut kalau disetujulah. Setakat ni harga paling mahal yang ditawarkan ialah RM48,000. So aku rasa berbaloi tak nak simpan motor ni?